sifu bisnes lain. Bisnes Syekri, kita tak boleh nak belajar dekat sifu bisnes lain. Mungkin kita boleh belajar, tapi kita nak dapatkan the real business punya, orang kata apa, circle, cabaran, how to handle, semua kita kena belajar daripada kita punya circle sendiri. Betul tak? Kita boleh dengar daripada sifu lain, tapi kita nak adapt dalam bisnes kita, kita kena belajar daripada orang dalam bisnes kita sendiri, especially kita punya mentor. Okay, so saya nak tanya soalan dekat you all semua. Kita ada berapa orang? 56 orang. Alhamdulillah, lepas dah 50. Kita nak reach 100, boleh tak? So minta untuk you all jemput lagi, cuba tengok. Downline you all ada tak yang tak join ni? Cuba tengok downline yang aku target nak supervisor ni 2025 ni, dia join tak? Ada tak downline yang aku target dia, nampak dia ni boleh go, dia join lagi. Okay. So minta untuk you all panggil lagi downline. Okay. Suara masih bergema kok. Macam mana nak buat, tak reti. Aduh, PA system memang tak reti lah. Okay, so saya start nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semua 58 orang buat masa sekarang ni yang hadir dalam Zoom meeting malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan selamat datang dan salam kenalan daripada saya. Nama saya Nur Rahimah binti Abdul Rahim. Saya buat bisnes Syekli tahun 2012 sampailah sekarang. Alhamdulillah. 13 tahun perjalanan yang setiap hari, setiap bulan dan juga setiap tahun saya mencari ilmu lah, mencari ilmu. Walaupun 13 tahun kan sebenarnya banyak benda lagi. Banyak benda lagi saya tak tahu, banyak benda lagi saya perlu belajar. Okey, sebab tu bagi saya kelas ni sangat penting. Tak kisahlah supervisor ke siapa yang bagi, kelas sangat penting. Banyak benda kita boleh kutip daripada kelas-kelas yang kita dapat. Okey. So, tanya untuk semua yang join malam ni, 59 orang. InsyaAllah kita naikkan lagi partisipan. Okey. Okey, saya nak tanya soalan untuk semua ni. Untuk semua, saya minta untuk semua ni responsif you punya jari lah. Sebab muka tak buka, lepas tu kita pun tak nampak mata. Dan memang bagi. Kita tak nampak mata masing-masing, kita tak boleh nak bahu pun tak bersentuh kan, tapi kita boleh dapat vibe tu melalui respon-respon anda. Okey, anda respon bukan untuk saya, tapi untuk diri anda sendiri. Sebab bila kita respon ni, dia akan memberi vibe ataupun aura dekat diri kita. Walaupun saya yang tanya soalan, tapi awak menjawab bukan untuk saya, tapi untuk responsif diri anda sendiri. Okey, so kena jari-jari duduk dekat bahagian chat tu. Dan juga pegang pen, ada kertas dekat depan anda supaya bukan dengar kosong sahaja. Okey, tapi tahniah untuk semua yang join malam ni 62 orang. Alhamdulillah. Okay, saya nak tanya soalan. Dari tadi duk tanya soalan, tak tanya-tanya lagi dia ni kan. Okey, saya nak tanya soalan dekat semua. So far sekarang, you all jawab soalan, berapa tahun you all buat bisnes Syekli? You all berapa tahun buat bisnes Syekli? Saya nak baca. Boleh komen laju-laju. Komen supaya anda sedar. Aku dah buat bisnes Syekli 5 tahun, 29 tahun, Master Umi Pak, AJT ni usul 5 tahun, Ida Ilyas 3 tahun, Eli 6 tahun, Siti Natra lebih dari 5 tahun dah, Hawa Yahya lebih 7 tahun dah. Lagi yang lain 6 tahun, 14 tahun, 6 tahun. Saya nak you all jawab supaya biar terasa sendiri. Bukan terasa apa, betul sedar. Oh, aku dah 6 tahun dah dekat Syekli. Aku 8 tahun dah dekat Syekli. 12 tahun dah dekat Syekli. Bangga tak duduk dalam satu bisnes yang sama lebih daripada 3 tahun? Bangga tak? Ada tak? Ada juga ni. Fadlina setahun. Tahniah lah. Tahniah. Ramlah Muhammad 4 tahun. Okey. You all rasa bangga tak ni? Duduk dalam bisnes yang sama lebih dari 3 tahun. Sebab nak buat bisnes ni 3 tahun pertama itu adalah baru fasa baby lah, fasa mula. Okey, dia ada fasa-fasa dia. Kita buat bisnes ni bukan kira cepat atau lambat. Bukan kira cepat atau lambat, tapi siapa yang bertahan. Okey. Ernisa ni 10 bulan. Okey.
Bangga dah tak sangka. Betul Master Farihah kan. Tak sangka kita bukannya kaki bisnes pun. Tiba-tiba buat bisnes. Oh, masuk bisnes Shakely. Kita boleh buat bisnes. Kita boleh mengharungi kan. Yang kata tak reti lah begitu begini kan. Tuk, aku boleh mengharungi dah. 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Bangga dengan diri sendiri. Betul tak? Okey, so malam ni kita akan bawa topik kepada anda semua dan semua orang tahu tentang topik ni. Dan semua orang tahu key to success itu adalah tentang consistency. Betul tak? Kita selalu dengar consistent is the key of success kan. Tapi malam ni kita letakkan tajuk bukan sekadar konsisten sebenarnya. Tapi kita kena lakukan improvement. Yang ni. Okey, yang kita nak fokus. Kita nak fokus malam ni adalah tentang improvement. Consistency is the good. Tapi kalau kita lakukan improvement secara konsisten, itu yang akan memberikan impact ataupun result yang ekstra ataupun yang kita nak. Mungkin kita tak capai lagi ke tahap yang kita letak, tapi kita ada peningkatan walaupun 1%. Bayangkan kalau setiap bulan kita ada peningkatan 1%, 12 bulan dah ada 12%. Bagus tak? Sangat bagus. So jangan risau. Kita jangan duk lawan dengan orang ke tak payah. Kita hanya dengan diri kita. Dengan diri kita pun sebenarnya kita tak berlumba. Berlumba ni penat kan? So kita bukan nak berlumba dengan diri kita ataupun kita nak berlumba dengan orang lain. Tapi kita nak lakukan yang terbaik. Kita nak lakukan yang terbaik. Kita bukan setakat nak konsisten. Okey, kita bukan setakat nak konsisten sebab konsisten saja tak cukup tau. Sebab ada setengah orang dia bagus dah. Dia bagus dia. Dia duduk dalam Shakely 5 tahun. Tahniah. Dia duduk dalam Shakely 10 tahun. Tahniah. Sebab you all kalau nak tengok dekat luar sana. Kan? Kalau dekat luar sana bisnes. Orang buat bisnes. Setahun, 2 tahun. Senang cakap dalam 3 tahun lah. Kita tengok orang buat bisnes dalam 3 tahun ni banyak sangat bisnes yang dia tukar. Walaupun memang dia buat bisnes tapi banyak sangat bisnes yang dia tukar. Tukar sana, tukar sini. Penat tau nak tukar, nak mula balik. Tapi kita dalam Shakely, bisnes kita insya-Allah memang sustain. Cuma kita yang kena letak diri kita dalam bisnes Shakely, target kita aku pun nak sustain. Bukan setakat sustain tapi kita nak grow. So bila kita sebut tentang grow, kita kena lakukan improvement. Bukan setakat konsistensi. Okey. Siapa yang nak grow sekarang? Siapa yang dia nak dengar? Apakah improvement yang dia boleh buat? Bagi api sikit. Bagi api sikit. Bagi api sikit. Kan? Contohlah kita kan. Kita ni, bagi api banyak-banyak untuk diri anda sendiri. Kita perlukan energi dari diri sendiri. Kita tak boleh mengharapkan energi daripada master. Kita tak boleh mengharapkan energi kita daripada teammate kita. Kita tak boleh mengharapkan orang lain. Energi yang kekal adalah energi dalam diri kita sendiri. So, kita lah kena mencari energi kita tu. Okay? So, macam mana kita nak lakukan improvement? Memang kita kena buat improvement. Tapi bahagian improvement ni nanti, saya akan tanya dekat kita punya speaker ni. Okay, kita akan korek rahsia dekat speaker kita ni. Okey, sekarang 9 suku. Saya nak share sedikit tentang journey saya. Mudah-mudahan journey ni dapat membuka membuka minda anda, membuka minda dan juga anda rasa, aku kena konsisten. Aku kena buat Shakely sampai berjaya. Aku nak lakukan improvement. Bukan setakat konsisten. Sebab kalau kita konsisten, kita boleh duduk dekat Shakely walaupun 20 tahun. Tapi 10 tahun 10 tahun duduk dekat tempat yang sama kalau kita hanya konsisten. Kan kita semua orang kita nak grow, betul tak? Grow ni bukan tunggu sampai ke master. Memanglah siapa dapat master memanglah dia grow. Tapi kita grow ni masing-masing ni dia ada definisi dia sendiri-sendiri, betul tak? Betul tak? Bukan dah sampai ke master, yes betul. Itu semua destinasi yang kita nak. Betul tak? Tapi masing-masing kita ni,
kita ada orang kata apa, anjakan, kita ada anjakan, kita ada kenaikan yang kita rasa macam aku kalau naik macam ni aku dah nampak lah. Sebab kita nak ke master tu kena naik sikit-sikit. Kalau kita tak naik, macam nak ke master kan? So that's why nak naik sikit-sikit tu, kita perlu lakukan improvement. Even kan you all, kita dalam Shackly ni, kita ada 6 step tu kan? 6 step dan juga nak pergi ke supervisor. Daripada supervisor nak pergi ke senior supervisor. You all tahu tak? Semua tu, ranking tu, sampai ke supervisor, semua perlu lakukan improvement. Bukan setakat konsisten lah. Buat ikut yang kita buat. Kalau kita hanya konsisten yang kita buat, kita akan ulang result yang sama. Kita akan ulang result yang sama. Lepas tu pula kalau kita duk ulang pula alasan yang sama, masih duk cakap tak ada idea, masih duk cakap apa uh, tentang masa ke, tentang begitu ke, begini ke, kita akan kita duk ulang kesalahan yang sama, kita akan ulang result yang sama. Okay? So that's why setiap persen daripada 5%, betul tak? Kalau you tengok balik masa kita start buat business sharing, sebab so far kat sini semuanya dah lebih paling muda tadi siapa tadi yang 10 bulan kan? Paling muda paling muda dalam sharing 10 bulan. Even 10 bulan pun sebenarnya tak muda sangat dah. Tak muda sangat dah. Kalau muda tu baru sebulan, dia muda sikit lah. 10 bulan ni sebenarnya kalau all out dalam 10 bulan tu boleh naik supervisor dah. Tapi kita tengok masa kita start business sharing ni, kita ada 5% sampai 21%. Sebenarnya kita nak lakukan daripada 5% naik ke 21% tu, ataupun 5% ke 14%, semua itu datang daripada improvement yang kita buat. Betul tak? Adakah kita ulang benda yang kita buat masa 5%, masa kita dapat 11%? Betul tak? Kita tak ulang benda hak ni. Maksud saya, kita lakukan improvement. Bukan kita setakat buat hak yang 5%. Orang yang buat 5%, dia lain sikit tau. Dia akan bagi begitu, begini. Tapi orang yang buat 14%, dia akan tanya lagi. Okey tak saya buat macam ni? Ni orang yang nak pergi supervisor ni, dia akan tanya soalan-soalan ni. Ya, betul. Dia akan tambah aktiviti. Dia nak lakukan yang berkesan lagi. Dia bukan statement. Dia ikut dia je. Tak. Orang yang nak lakukan improvement ni, dia mesti ada ada apa perubahan dan juga aktiviti yang dia tak pernah buat sebelum ni, ataupun dia buat dah sebelum ni, cuma dia tambah baik lagi. Dia tambah baik lagi. Tapi nak tambah baik sendiri, kita tak tahu. Kita tak tahu pun marketing kita buat tu okey tak, berkesan tak, servis kita buat tu okey tak, recruitment yang kita buat tu, kenapa kita kena tengok semua tu. Semua tu kita kena tengok dengan mentor kita. Okey, dengan mentor kita. Okey, saya share sikit lah. Saya share sikit. Sekejap Ini saya share sikit perjalanan saya panggil pembelajaran lah. Sepanjang saya buat business sharing 13 tahun ni, bagi saya setiap tahun tu, aku kata apa, ada dia punya lesson dia. So jangan risau you all. Buat business sharing ni, tak ada tak rugi pun. Semua, walaupun mungkin ada fasa cabaran kita begitu begini, tapi percayalah, semua tu ada makna dia. Ada makna dia. Makna yang kita kena sedar untuk kita belajar. Kita jangan rasa macam, jangan kita rasa macam, aku buat ni, okey ke, aku buat ni betul lah. Tu kalau buat seorang-seorang, kita akan fikir macam tu. Okay. Tapi you all jangan risau. You all semua ada mentor. Okay, ni saya share sikit perjalanan saya 13 tahun. 2012 sampai 2014 ni. Ini fasa mula. Fasa mula dan fasa ni saya banyak mengikut buntut. Saya jenis, saya tak erti bisnes. Saya jenis kena follow. Saya jenis kalau follow, memang follow betul-betul. Okay, saya memang follow, saya memang tiru. Memang tiru. So, fasa 2012, 2014 ni, saya jenis fasa meniru. Sampai jadi macam, saya tak boleh fikir sendiri, nak buat macam mana sendiri-sendiri tu. Dia follow saja. Follow bagus.
Okey, follow ni bagus, tapi jangan terlalu follow sangat. Jangan terlalu follow sangat. Okey, jangan terlalu follow sangat. Sebab bisnes ni kita deal dengan orang kan. Begitu juga macam saya cakap pasal pasal masa masa 2012 2014 ni pasal laju lah. Pasal laju. Saya naik master 13 bulan. Saya buat Shaklee. Saya buat Shaklee 2012 bulan November. Disember saya naik supervisor. Disember 2013 saya naik master. Okey, saya naik master. Saya dengan upline saya macam ni. Satu rank, satu rank, satu rank, satu rank, satu rank apa? Satu rank macam dia naik kodi, saya senior su. Dia senior kodi, saya kodi. Dia naik key, saya senior kodi. Memang macam ni saya follow. Tapi kesalahan saya terlalu follow sangat sampai saya tidak memikir follow rapat. Memang saya follow rapat. Saya memang follow rapat. Saya mau follow. Tapi bagusnya upline saya ketika itu dia bagus lah. Tapi saya nak cakap kat sini, you all semua mentor bagus-bagus. Kita mentor dengan upline, ini dua benda berbeza. Bagi saya lah. Bagi saya mentor dengan upline dua benda berbeza sebab saya punya family saya punya tu susu galon ni gelong sikit. Okey, sebab saya tak ada first upline tu dah tinggal lah, dah tinggal. Okey, bagi saya upline dengan mentor ni beza. Kalau upline ni adalah upline kita lah yang register. Okey, yang register kita ni. Tapi mentor adalah mentor adalah orang yang membangunkan kita. Orang yang membina kita. Orang yang ada dengan kita jatuh ke bangun ke apa dia ada dengan kita tu mentor. Dan juga dia ada proven result dia. Sebab tu you all jangan keliru antara upline dengan mentor. Upline ni dia boleh tinggal kita bila-bila masa. Upline ni dia nak tengok kita ke dia tak mau tengok kita ke. Okey. Dia nak dia suka hati dia. Itu upline. Tapi kalau mentor dia akan pegang kita, dia akan tarik kita. Okey. Ah. So, kalau upline tak jaga, jangan risau. Tu bukan mentor. Kan? Saya nak cakap terang-terang ni sebab kita kena clear. Sebab kita kan duk pakai istilah upline kan. Kena upline okey, bagus. Tapi kalau dia upline yang, dia tinggal yang apa? Dia tengok, dia pun slow. Kita orang upline tinggal. Sebab dia upline, dia bukan mentor. So, dia kat dia nak tinggal apa? Saya memegang itu. Saya memegang itu. So, biar pilah upline tu dia nak buat apa ke, dia nak macam mana ke, biar pi kat dia. Jangan kisah dekat dia. Kita kisah siapa yang kita nak refer kat orang kan. Tapi kita kena kisah kita dulu. So, masa saya 2012-14 naik laju tu, saya nampak kat situ, saya nampak lah lepas fasa-fasa masa tu saya tak nampak lagi. Masa 2015-2016, okey ni fasa nak duplicate. Okey, nak duplicate, nak bina team, nak belajar lead. Dan masa ni dah barulah nampak macam mana nak macam mana kita sebenarnya lead ni kan, walaupun kita nak lead downline kita, walaupun kita ni dah ada kita dah ada proven success, kita nak lead downline kita, sebenarnya downline tu yang mengajar kita tau. Bukan betul kita mengajar downline kita, tapi daripada downline tu kita boleh belajar banyak sangat daripada downline kita. Cuma kita kena banyak, macam mana nak cakap kita kena banyak discussion. Banyak discussion dengan orang yang lebih orang yang lebih pengalaman tu. Kita kena belajar dekat mentor lain pula. Sebab downline ni, walaupun kita nampak downline ni pergi, downline ni datang, downline ni stay, semua itu lesson. Semua itu lesson. Tak ada langsung yang rugi. Yang rugi yang pergi tu lah. Kita tak, dia pergi tak apa. Okey. So 2015-2016 ni pasal duplicate. So nak belajar duplicate bukan satu benda yang senang sebab kita dah boleh lead diri kita dah, kita nampak dah, tapi nak lead orang ni, kita sedang membina insan. Nak bina insan ni bukan setakat nak ajak jual barang, bukan setakat nak buat sharing, bukan setakat nak ajak buat servis.
freelancer ni. Kan kita nak pegang mindset dia, nak asas skill dia kan. Okey. So fasa 2017, fasa 2019 adalah fasa drop. Masa ni fasa drop. So saya cerita ni sebab nak bagi nampak. Jangan 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 give up, jangan buat main-main, jangan jangan ter jangan ulang. Jangan ulang yang saya buat. Jangan ulang yang saya buat ni. Sebab kita ni, sebenarnya kita belajar daripada kesalahan kita sendiri. Guru yang paling apa? Dia cakap, macam mana yang tu pepatah tu, guru yang paling apa? Alah, ada ayat tu kan. Guru yang paling bagus sekali adalah kesalahan. Kita belajar daripada kesalahan kita sendiri. Tapi jangan ulang kesalahan tu lama-lama. Saya tak nampak sebelum ni. Lepas saya dah macam tersedak sikit kan. Baru saya nampak. Okay. So 2017, 2019. Okay. Fasa drop sikit. Tapi even saya drop pun, even ada fasa drop ni, saya akan pastikan saya kena aim lah. Saya kena lepas setiap tahun. Alhamdulillah, walaupun drop ke apa, memang point trip memang setiap tahun lepas lah. Alhamdulillah. Okay. 2017, 2019 ni saya ditinggalkan. Kalau you all ditinggalkan oleh tim. Tim tinggal kan? Okey, tim tinggal. 2017, 2019 ni, 2016, 17 tu lah. Saya ditinggalkan terkapai-kapai. Kita sebelum ni kan duk follow sangat kan? Follow sampai tak ada fikir Mary lah. Follow sangat sampai tak ada decision, sampai tak ni duk follow sangat. 2017, 2019 saya ditinggalkan, so terkapai-kapai. Nak buat apa Nak buat apa kan? Sebelum ni semua tanya. Semua tanya dekat upline ni. Bila ditinggalkan, bagus jugalah. Alhamdulillah lah ditinggalkan. Barulah nak rasa berdikari. Barulah otak ni nak function sikit. Barulah belajar nak buat keputusan. Belajar nak buat strategi. Belajar nak ubah balik perkara-perkara yang ajaran-ajaran sesat sebelum ni kan. Saya banyak ajaran sesat saya ni. Okey. Betul. Barulah otak tu dia ni sikit. So that's why kita semua perjalanan kita ni ada hikmah dia. Alhamdulillah, walaupun saya ditinggalkan, saya rasa saya banyak belajar daripada fasa ditinggalkan. Even saya drop masa tu. Even saya masa drop tu. Lepas tu 2020, 2021 masa ni PKP kan. PKP ni memang naik lah, semua naik. Tapi kat sini saya nampak aku tak ada sistem. Naik tapi tak ada sistem. Tak ada sistem dari segi bila servis orang, bila rekrut orang. Tapi masa saya nak cakap hampa 2017, 2019 tu, yang ni saya tak aktif rekrut. Duk bela ataupun bela pula. Duk jaga saja downline yang duk ada tu. Downline tak mau buat pun bela lagi. Okey, saya kurang rekrut tahun tu. Bukan tahun tu, berapa tahun tu nampak tak? Berapa tahun? 2017, 18, 19, dekat 3 tahun. Saya kurang. Saya tidak aktif sangat. Tapi masa 2020, 2021 naik, tapi saya nampak aku tak ada sistem. So 2022, 2023 ni saya start pergi kelas tau. Saya start pergi kelas 2. Saya pergi kelas 2. Kelas 2 pun daripada Syekri dah. Saya pergi kelas Syekri kat KL. Masa tu saya jumpa. Barulah otak ni terbuka sikit. Baru otak terbuka sikit. Then saya jumpa BDM, Amalia. So saya belajar. Saya belajar dengan dia. Saya tanya balik, apa yang saya buat ni okey tak? Saya buat ni okey tak? Setahun tu saya belajar. Alhamdulillah 2024, daripada sepanjang tahun tu kan, 2024 saya nampak peningkatan. Peningkatan selepas saya tak nak tengok yang sebelum-sebelum ni, tapi selepas PKP 2024, bila saya buat perubahan tu, nak buat perubahan ni memang mula-mula kita akan rasa tidak selesa. Yes, kita akan rasa tidak selesa, kita rasa macam okey ke tak okey ke kan. Tapi sebenarnya bila kita lakukan perubahan, pastinya ada result yang berbeza. Okey, so saya harap perjalanan saya ni you all jangan ulang kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Okey, so ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya?
Ada soalan tak tanya? Saya konsisten. Masa saya memang konsisten. Pasal tak? Saya memang konsisten. Saya punya sharing memang saya tak pernah tinggal. Tapi saya dah ulang, saya tak buat, saya tak buat macam dari segi 3S tu, sebenarnya 3S tu banyak lagi benda yang kita kena perincikan. Sharing kita tu kena perincikan lagi. Servis kita tu kena perincikan lagi. Tambah bab servis ni lagi banyak nak kena penelitian berbanding dekat sharing sebenarnya. Bila saya pergi kelas, lepas tu jumpa Master Faria, tanya dia, kok buat apa? Tanya Master Faria, kok buat apa dekat sebab saya tak tahu yang benda saya buat tu okey ke tak okey. Sebab tak ada orang. Tak ada orang yang mengajar kan. Bila tanya Master Farihah dia kata korek GE begitu begini. Oh, baru nampak. Baru nampak begitu begini. Lepas tu Master Haji Roslan pun bagi tahu begitu begini bakar dari bawah lah apa semua kan. Akar-akar lah kena jaga. Oh, baru nampak. So baru nampak tu. So saya start reset balik saya buat. Kan? Baru tahu. Oh, korek GE. Korek GE. Oh, selama ni aku korek tu betul. Tapi dia tak betul-betul korek. Dia tak betul-betul korek tu. Nampak tak? That's why kita konsisten tu bagus yang nampak. Saya konsisten. Konsisten daripada 2012 sampai 2024. 12 tahun konsisten. Tapi bila saya buat konsisten dan improvement, baru saya nampak, Masya Allah, banyaknya kerja aku kena perbetul. So yang tu yang saya nak cakap dekat you all yang masuk kelas malam ni ada 100 orang dah. Alhamdulillah. Okay. Saya harapkan you all belajar bagaimana nak improve ni. Kita buat business cycling ni you all. Kalau pergilah dengar kelas mana ke, siapa bercakap ke, memang kita cakap benda yang sama. Kita akan cakap pasal sharing, kita akan cakap pasal target, kita akan cakap pasal strategi, kita akan cakap pasal servis, kita akan cakap pasal apa dia? Sharing, servis, sponsoring. Betul tak? Tapi setiap 3S tu, setiap satu S tu sebenarnya banyak cabang, banyak improvement yang kita kena buat. Sebab ada setengah orang dia cakap, benda sama je cakap. Ni saya buat dah. Yang ni saya buat dah. Yang ni saya buat dah. Kalau buat dah bagus. Tapi tengok buat tu ada improvement tak? Ada result berbeza tak? Kalau tak dok miss dia buat tapi belum betul-betul buat. Ni saya tunjuk dekat journey saya ni sampai 2022 2023 2024 tu baru baru nampak baru nampak. Ya betul Umi. Bila kita buat decision kita nak grow, baru kita nampak kita nak perbetul dekat mana. Kita nak perbetul dekat mana. Lagi satu kan saya nak cakap dekat sini, bagaimana kita nak lakukan improvement. Nak dapatkan tips tak? Saya nak bagi 3 tips saja. Nak tak dapatkan tips macam mana kita nak lakukan improvement. Macam mana kita nak lakukan improvement tu? Saya ni tips saya tak ada lah bombastik tapi based on pengalaman saya sendiri. Apa yang berlaku kat saya kan. Okay, saya nak share dekat you all. Apa yang kita nak lakukan bila kita nak buat improvement. Nombor satu, kita punya decision kita. Kita betul-betul nak grow. Kita betul-betul nak grow. Sebelum kita nak grow, kita kena mencari, kita kena decide untuk kita nak grow. Kita nak grow apa kan? Kita kena buat decision. Aku nak grow. Aku tak mahu dah duduk tekat ni saja. Aku nak grow. Circle ni aku nak naik. Aku nak dapat bonus. Circle ni aku nak pergi dapat kelayakan untuk trip. Circle ni aku nak dapat bonus. Circle ni aku nak naik master. Contoh kan. So kita kena ada decision kita tu. Decision. Nombor satu decision. Bukan kena lupakan dah. Yang cycle lepas-lepas tu kena lupakan. Okey, buat sebelum ni jatuh naik ke apa, lupakan sekejap. Letak kita punya decision yang baru. Okey. Yang kedua adalah kita belajar daripada kesalahan kita sendiri. Kena pasti dulu kelemahan kita kat mana? Apa yang buatkan kita stuck? You all, kalau you all nak tahu kan apa yang kita selalu stuck kan, cuba tengok apa yang selalu kita cakap. Kadang-kadang kita tak perasan tau. Sebenarnya apa yang kita cakap itu sebenarnya jawapan kepada apa yang kita start. Contoh contoh contoh. Ish. Apa macam mana saya nak apa macam mana saya nak bagi nak sponsor ahli saya ni nak buat bisnes cycling dah tapi kan kan yang tapi belakang
belakang tu, itu sebenarnya. Itu yang membuatkan kita stuck. So kita kena sedar apa yang benda kita stuck tu. Okey, apa yang kita stuck dengan sedar. Kadang-kadang kita setengah orang dia tak perasan. Dia tak perasan. Okey. So you all tengok balik. Macam saya dulu, saya stuck sebab apa? Stuck sebab daripada diri sendiri saya tak sponsoring, saya tak all out betul-betul, saya tak ada sistem. Saya mengaku saya tak ada sistem. Saya main buat je. Main buat, lepas tu saya tak betul-betul particular sangat. Okey. Yang kedua mengaku kesalahan sendiri. Kita kena mengaku dulu kesalahan kita. Kita jangan salah orang tu, jangan salah downline, jangan salah customer, jangan salahkan team. Kesalahan datang dekat diri kita. Kita mengaku kesalahan kita. Kesalahan kita apa dia? Okay. Dan kesalahan bukan nak blame. Kita bukan nak blame. Aku ni begitu begini. Tak boleh. Kita tak mau nak blame-blame. Okay. Dan maafkan diri sendiri dan juga orang lain. Orang lain ni bagi saya adalah tim-tim kita lah. Maafkan. Biarlah downline kita yang pergi tu ke, downline kita yang mungkin kita dah ajak tapi dia tak buat lagi. Kita dah bagi masa dekat dia tapi dia tak buat. Tak apa, maafkan dia supaya kita rasa tidak berbekam-bekam. Sebab nak buat bisnes Syahri ni, hati ni hati ni dia tak boleh nak geram kat orang ni, nak tambah-tambah kalau geram dekat mentor sendiri. Kan haru juga ni kalau rasa tak best dekat mentor. Yang ni tak mau, kita tak mau. So that's why kita nak lakukan improvement, kena clear dulu. Kena maafkan diri kita dan juga maafkan orang lain. Mungkin ada orang yang kita rasa macam, mungkin kan, sebab kita ni networking kan, kita networking, mungkin ada benda-benda yang kita tak berapa suka tu, kita maafkan orang tu untuk melegakan, untuk melegakan hati kita supaya kita boleh bergerak. Selagi kita duk tak maafkan orang ke siapa-siapa ke dalam bisnes ni kan, benda tu yang akan buatkan kita lagi stuck. Tambah-tambah kalau dengan kita punya leader ke, sebab saya dengan leader, dengan upline saya dulu kan dia tinggal saya macam tu je. Kalau orang lain memang rasa geram kan. Sebab apa, sideline saya memang geram dekat dia, tapi saya ambil langkah. Saya bukan nak kata macam budak kata beli apa tidak, tapi saya ambil langkah, tak apa, aku maafkan hang. Dia mungkin ada reason dia. Aku buat bisnes sebab diri kita, bukan sebab dia kan. Terima kasih sebab dia bawa saya dalam bisnes Syahri. So saya lah kena teruskan. Dia tak ada, tak apalah. Aku teruskan saja kan. So maafkan dan untuk kita bergerak ke depan lagi. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini yang paling penting. Yang keempat adalah kita kena, bila kita nak improvement ni, kita nak lakukan improvement, kita kena belajar menerima dan mencari kritikan. Hak ni tak ramai orang nak buat. Okey, hak ni tak ramai nak buat. Siapa yang buat, insya-Allah dia akan ada extra dia akan ada extra result dia yang berbeza. Okey, macam mana kita nak belajar menerima dan mencari kritikan? Sebenarnya kritikan sangat bagus untuk siapa yang nak grow. Kalau tak nak terima kritikan, kita tak akan grow tau. Kita tak akan grow. Kritikan ni ada dua. Satu kritikan yang menjatuhkan, satu kritikan yang membina. Membangun. Satu kritikan yang menjatuhkan, satu kritikan yang membangun. Kalau yang menjatuhkan, BAP. Orang yang bagi kritikan menjatuhkan, BAP dekat dia. Jangan masuk dekat kita. Kita nak fokus dekat kritikan yang membangunkan kita. Contoh kritikan yang membangunkan kita adalah siapa? Of course, mentor kita. Adakah mentor kita kata kat dia, hang buat sharing tak guna lah. Hang buat sharing tak best langsung. Hang buat sharing bosan. Ada tak upline kita, mentor kita cakap macam tu? Tak jumpa dekat Syahri. Kat Syahri takkan mentor kita cakap macam tu. Yang tu maksudnya kritikan yang menjatuhkan. Tapi kalau kritikan yang membina ni adalah kritikan yang disampaikan untuk tujuan dia bantu kita lebih baik. Jadi kita kena berlapang dada menerima kritikan begitu. Sebab bila kita nak grow, memang kita kena menerima kritikan dan juga kita kena pergi mencari kritikan. Siapa yang nak mencari kritikan? Angkat tangan. Bagi api sikit. Pergi cari kritikan. Sebab bila kita pergi mencari kritikan orang dekat kita, kita akan upgrade. Kita punya
kerja dan diri kita. Pergi tanya soalan-soalan yang upgrade ni. Contoh master, tengok tengok saya punya sharing okey tak? Apa lagi saya nak buat untuk bagi saya punya sharing ni lebih berkesan lagi? Macam mana saya nak betulkan lagi? Master, macam mana saya nak pergi ke supervisor ni? Apa lagi saya nak buat? Kena tanya soalan-soalan ni. Nak soalan-soalan untuk bagi orang kritikan yang membina untuk kita nak improve kerja kita. Okey, selalunya kritikan daripada mentor ni, dia akan bagi kritik. Bukan dia kritik kata menjatuh, membina kita. Selalunya kita akan cakap ni, kritikan ni dia akan bagi dekat kita sekali dengan solution. Kan? Selalu kalau kita jumpa leader ataupun kita punya mentor master kita, dia akan cakap, bagus dah konten hang ni. Tapi kan, cuba hang tambah sikit part pemakanan kau, hang tambah sikit part ni, kau rasa lagi okey ni. Kita pun, betul lah. Kalau kita tak tanya, kita rasa kita buat dah. Sebab kita dalam bisnes share, kita buat benda ramah sharing. Kita pun sharing. Sharing apa kita makan, efek kita. Sedangkan kalau kita pergi upgrade, banyak lagi sharing. Tambah-tambah sekarang dekat TikTok kan. TikTok lah, dekat WhatsApp status pun sebenarnya kena. WhatsApp status pun kita kena upgrade juga tu. Ada skill-skill dekat WhatsApp status yang kita perlu upgrade. Okay, so nampak tak kat sini? Benda yang untuk kita nak improvement ada 4. Satu, matlamat division kita kena letak. Yang kedua, kita kena kenal pasti. Ataupun kita belajar daripada kesalahan kita dan kita kena pasti kelemahan kita untuk kita perbetulkan. Lepas tu kita mengaku kesalahan kita, maafkan diri kita. Yang keempat, kita belajar menerima dan juga mencari kritikan. Okey, so habis dah saya punya sedikit video mukadimah saya. Lama 40 minit. 40 minit ni mukadimah saya lama dah. Dapat sesuatu tak you all? Dapat sesuatu tak? Boleh tak komen dekat bahagian ruangan komen? Dapat apa? Dapat sesuatu tak? Boleh komen tak kat ruangan komen? Boleh komen tak? Saya nak baca sementara kita nak memanggil next sharer kita. Hawa Yahya dapat sesuatu. Hawa Yahya boleh perincikan tak? Dapat sesuatu ataupun dapat apa? Boleh komen kat situ. Saya dapat bahagian. Dapat bahagian mana? Dapat semangat. Okey. Okey, tak ramai pun komen. Cuba komen sikit. Apa yang you all dapat? Okey. InsyaAllah kita akan panggil uh, seorang testimoni daripada downline saya iaitu Nur Aini. Beliau bukan orang baru. Uh, dia bukan orang baru. Dia orang nak kata lama sangat, tak lama. Tapi sudah 6 tahun dalam bisnes Shakri. You all keep comment lah. Sekejap lagi saya nak baca tau. Keep comment. Saya nak you all comment supaya bukan komen dekat saya. Bukan komen untuk saya. Tapi komen, bila kita komen, kita yang tulis kan? Kita tulis itu untuk diri kita. Supaya kita sedar. So you all keep comment. Tadi saya baca tau dekat bahagian ni, ruangan komen. Okay. So malam ni saya akan jemput untuk supervisor Nur Aini. Beliau dalam Shakri 6 tahun dah. 5 tahun, 5 tahun dia sebenarnya LB2 saya. 5 tahun saya pegang dia ni macam-macam jugalah. Macam-macam juga. Alhamdulillah. Tahun ke-6 dia sendiri decide dan juga dia sendiri lakukan improvement. Okay. So saya nak panggil supervisor Nur Aini. Ada? Boleh buka video? Okay, Assalamualaikum. Tengok tak suara? Okay, jelas-jelas. Okey, so kita nak minta untuk bagi Noni minta Noni untuk share sikit apa nama background ataupun perkenalkan diri sikit. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so nama Nuraini binti Abdul Rahman, tapi kebanyakan dalam bisnes Shakri ni lebih dikenali sebagai Noni. So, saya berusia 31 tahun.
Masa ni kah share? Okay, so saya berusia 31 tahun, dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Bulan depan nak masuk 4 tahun lah anak saya tu. Okay, so dalam bisnes Shakely ni dah macam masa cakap lah dah 6 tahun. Kalau dengar 6 tahun ni lama. Sepatutnya kalau kata nak naik supervisor ni ambil masa setahun pun dah boleh naik supervisor dah. Tapi saya ni dia lag sikit. Dia lag sebab macam master katalah dia macam-macam Okey. renah sikit. Dia macam-macam renah sebab tak ada kesedaran diri lagi. Rasa macam duduk di zon selesa tu terlalu lama. Maksudnya rasa macam tak apalah aku buat sikit-sikit pun tak apalah. Tapi start orang kata apa? Start untuk grow dalam bisnes Shakely ni disebabkan diri sendiri yang nak. Disebabkan juga pergi kelas tiap-tiap bulan. Kelas yang Master Rahimah buat kan dekat branch. Walaupun setiap bulan pergi kelas tapi input dia hujung tahun baru dapat. Hujung tahun baru dapat. So kau clear tak suara? Ya, tapi dia macam putih sikit. Oh ya ke? Okay, clear nah? Okey, Okay. okey. So itulah sedikit latar belakang saya. Kiranya saya ni buat Shakely bukannya background orang bisnes. Kiranya lepas grad tu lompat-lompat bidang kerja, lepas tu kakak duk ajak buat bisnes Shakely tapi tak terbuka hati. Sebab saya juga adalah seorang yang anti dengan suplemen. Bekas seorang yang anti dengan suplemen lah. Tapi disebabkan dapat Shakely effect yang macam-macam, dia jadi tak boleh nak tinggal. Cumanya decide untuk grow tu sebab dia sendiri, bukan atas perasaan orang lain lah. Memang atas diri sendiri yang nak grow tu. Okay. So, boleh next slide tak, Master? Okey. Tu kan, so far Noni dalam 5 tahun pertama tu kan, Noni boleh share sikit tak? Macam mana orang panggil, orang kata apa, keadaan dalam 5 tahun tu, duduk dalam macam mana? Okay. So, dalam 5 tahun tu, nak cakap dekat sini yang mungkin orang baru ataupun orang lama, dalam 5 tahun tu nak pergi ke 14% pun susah. Bukan kata 14%, nak pergi 11% pun rasa sangat susah. Sebab masa tu rasa macam tak apalah aku follow sikit-sikit dapat sikit-sikit pun tak apa. Tapi sebenarnya dalam tempoh 5 tahun tu sebenarnya agak rugilah 5 tahun tu. Sebab kita tak mencari mentor. Bila ada kelas kita tak pi, kita rasa macam jauh. Dia punya jurang dengan circle bisnes tu sendiri rasa jauh. Rasa macam dia macam ni lah senang cakap Sebab Noni bukan orang yang buat bisnes. So bila dia tiba-tiba duduk dalam circle bisnes, dia ada satu mindset macam ni tau. Hang tak apalah, hang dah master. Hang tak apalah, hang dah rank up leader. Hang tak apalah, hang punya background dah orang kata apa, dah buat bisnes. Senang nak dapat customer apa semua. Dia berpegang dengan mindset yang macam tu. Sedangkan dekat dalam bisnes Shakely ni, tak kisahlah apa sekalipun background, semua boleh achieve. Semua boleh achieve. Cuma depend dekat diri sendiri sahaja macam tu. So dalam tempoh 5 tahun tu lebih kepada banyak menjauhkan diri, takut sangat dengan Master Rahimah ni. Saya sangat takut sebab dulu apa-apa saya rasa macam saya cari upline sajalah. Kalau sebut master ni risaulah. Tambah kalau nak kena pergi kelas, nak jumpa seka-seka, jumpa leader. Tapi bila dah pergi kelas, duduk dekat dalam circle business, dia tak kisah pun hang rank apa, even hang SID biasa pun dia layan sama rata. Cuma mindset kita je yang takut. Betul tak? So orang baru kan mungkin yang belum rank up ke, jangan ada mindset yang macam tu. Sebab dekat dalam bisnes Shakely ni semua sangat positif. Trust me. Kena pi juga. Yang belum pi kelas lagi, pi lah. Tolonglah pi kelas. Sangat-sangat berbeza dia punya input bila Noni sendiri yang decide untuk paksa diri juga pergi kelas. Kalau dulu ni rasa macam tak apalah, bulan ni rasa macam tak larat lah. Tak apalah.
Macam tu. So tak pergilah. So tak dapatlah input tu. So macam Noni pergi kelas, rapat dengan upline memang sangat membantulah dalam journey nak grow dalam bisnes Shakely ni. So far clear tak? Clear, clear. Okay, thank you Tah Noni. Sebab sebab itu sebenarnya fasa tau. Sebab kita punya apa penerimaan kita macam kita ni dalam bisnes ni masing-masing penerimaan kita ni berbeza-beza kan. Ada setengah orang ni dia dapat sekali dia boleh dapat dah. Dia boleh tangkap dah. Ada setengah orang macam saya ni lambat sikit. Downline kalau saya lambat kan, downline saya pun mungkin ada lambat. Ramai yang lambat lah. Yang cepat tu mungkin berapa orang saja kan. Lambat sebab dia kan orang kata macam mana upline macam tu lah downline kan. Tapi so far bagi saya penerimaan downline tu masing-masing tak sama. So mungkin that's why kan bagi yang mungkin masih duk takut-takut untuk setakut. Kita kena bawa diri kita dekat dengan kita punya master, kita punya leader. Sebab orang-orang ni lah dekat Shakely ni tak ada siapa dah nak. Tak ada siapa sebenarnya yang nak menarik kita kecuali leader dengan master kita, subline kita. Orang lain ni dia nak tepuk tangan, kadang-kadang dia nak tepuk tangan saja ataupun dia nak tengok saja. Tapi leader dengan master yang akan tarik kita. So jangan duk rasa takut. Takut memanglah takut mula-mula je takut. Tapi bila duk rapat-rapat loh. Jadi adik kakak dah. Okey, jadi adik kakak dah. Okey. Memang kena banyak discussion dengan kita punya leader, kita punya master. Sebab dia ibarat macam ni. Kita dalam bisnes ni, master dengan leader ni ibarat macam kita duduk dalam, apa orang kata, dalam satu office kita kan, dalam satu office. Sebab saya pun orang bekerja kan. Kita duduk satu office, hari-hari kita jumpa bos kita, betul tak? Hari-hari kita jumpa bos kita. Uh, hari-hari bos tak kita ni buat improvement begitu begini. Tapi kalau kita masuk bisnes, kita nak sengak duduk buat je cara kita. Kan? Buat je. Habis tu macam mana kita nak dapatkan improvement? Kan? So, saya tak takut sebab kawan, kawan sendiri. That's why kalau Kak ni Yusof kan, upline Master Umipah kan, kena lagi rapat lah, kena lagi rapat. Kena lagi rapat. Apa ni? Okay. Uh, so macam bila kita duduk dekat takat, kalau you all duduk takat 5% sampai 20 14%, 17% ni, fasa ni adalah fasa untuk belajar banyak lagi tentang 3S tu. Banyakkan belajar tentang 3S tu. Banyak tau pasal 3S ni. Okey, Noni boleh share sikit tak apa yang menyebabkan Noni decide, lepas tu mungkin ada momen-momen yang rasa macam terketuk kepala sendiri ke apa kan? Noni boleh share sikit tak apa yang membuatkan Noni macam tiba-tiba dah 5 tahun, tahun ke-6 tu buatkan Noni ada perubahan tu. Okay. So Noni rank up supervisor bulan 12 tahun lepas. Okay. So bulan 10 tahun lepas secara tak sengaja lepas 17% for the first time sepanjang Noni buat bisnes Shakely ni. Lepas tu bulan 11 dia drop balik pergi ke 11% kot, 11% ke 14% macam tu. So bulan 12 tu Noni dah segan dah sebenarnya. Dah segan sangat-sangat dah nak pergi kelas. Asal macam Allah, duk elok-elok buat 17% dia drop pula dah. Bulan 12 tu rasa macam tak confident. Tapi siapa cakap kat husband ni, aku ni nak pergi kelas ke tak ni? Dia dah timbul perasaan was-was dengan diri sendiri. Sedangkan masa tu kelas pun dah tengah bulan dah. So bila Noni pergi kelas, dapat sesuatu ayat spark lah dari master, dari leader pun semua yang membuatkan Noni kan masa bulan 12 tu Noni rasa macam ya Allah, sepanjang setahun ni
aku dah tengok orang lain dah rank up dah supervisor ni. Pasal apa aku duk stuck lagi? Problem dia bukan dekat bisnes tapi hanya sebab diri sendiri sahaja. Diri sendiri saja. So bila dapat ayat dari macam Master Farehah masa tu, Master Mamari apa semua kan. So Noni muhasabah diri balik. Aku cakap aku nak rank up supervisor tapi effort aku ke arah tu ke? Lepas tu bila Noni flashback balik, oh banyak kerja aku tak buat. So balik dari kelas tu terus cakap kat Master Rahimah lah. Memang kok mana nak jadi pun memang mindset Noni masa tu nak rank up supervisor. Dalam keadaan setengah bulan tu. Asal macam ya Allah tak tahu cara macam mana nak rank up tapi memang mindset Noni by hook or by crook memang bulan 12 ni aku kena juga rank up supervisor. Sebab dia sendiri yang memang nak. So memang banyak kontak gila dengan Master Rahimah masa tu. Minta master guide lah apa yang Noni perlu improve masa tu. Lepas tu Alhamdulillah diizinkan untuk rank up dan bila masuk bulan-bulan seterusnya dia lebih kepada attitude lah. Maksudnya attitude kita sendiri, kita nak benda tu, kita sendiri akan cari kita punya leader. Bukan leader yang tunggu kita dah. Dulu Master Rahimah yang cari. Sebab Noni punya passion dulu, dia awal-awal bulan dengan hujung-hujung bulan baru dia semangat. Oh my god, tengah-tengah tu dia stuck. Dia tak tahu, dia keliru masa tu. So selalunya awal bulan tu semangat. Ada sale apa semua kan. Lepas tu main senduk, tak apalah, takat ni pun tak apa. Lepas tu hujung bulan, bolehlah gagah lah takat mana. Tapi bila sekarang, buat bisnes Shakely, bukan mindset kita buat untuk upline ke, sebab bisnes Shakely ni bisnes kita sendiri. Kita yang tentukan kita nak bonus kita tu angka berapa. So bila dah makin lama dalam bisnes Shakely kan, bila Noni start ubah attitude, especially memang rapat gila dengan Master Rahimah. Memang apa-apa habaq lah. Kira Noni perasan masa nak rank supervisor tu, apa juga customer mai Noni habaq kat Master. Maksudnya apalah apa yang rasa macam start tu memang Noni habaq dekat Master. Sebab dulu kalau kata customer reject ke, customer kata tak mau ke, dia senyap tu weh. Customer senyap, kita pun senyap. Kita tak cari dah leader ke apa ke tak masa tu. So bila dah lama-lama dah duduk dekat dalam mana pun dapat nak apply, tak berhenti nak guide customer ke, tak berhenti nak closing dengan customer macam tahu je master akan guide lah. Master cara macam mana sekian-sekian. So okay, kita tak akan start dalam tempoh yang lama. Macam tu. Maksudnya awal bulan tu kita pecut, kalau boleh pecut-pecut terus bagi settle. So banyaklah improvement yang Noni buat bila kita tukar juga kita punya cara attitude kita dalam bisnes tu. Okey ke? Okey. Clear ke? Okey. Noni kan saya share sikit kan. Noni kan masa dia macam tak ada division tu, dia nak score satu set ataupun dia nak score satu item saja. Dia score satu item je. Tu pun customer tak repeat tau. Tapi bila dia dah start improve dia punya 3S dia improve kerja dia, especially sharing dengan service, dia dah boleh close sale satu set. Satu set slip disk tu lebih kurang satu set tu RM714 daripada seorang customer. Orang customer tahu. So means dia improve dari segi dia punya service. Dia service customer, macam mana dia cakap dekat customer tu, dia improve dekat situ. Kalau dulu dia nak close even 2 item pun dekat satu customer jenuh juga. Dia dok close black, apa, Lassi satu, Omega. Dia nak close satu set full set ni dia susah. So that's why kat situ dia improve dari segi skill dia service, skill dia, confident level dia improve. Okay. So saya nak tanya dekat Noni, untuk share lah dekat kita semua. Boleh tak share dekat kami apa improvement yang Noni buat? So macam dari segi macam sendiri cakap dosis tu
kan. Servis customer tu banyak sangat. Ini fokus dekat sharing. Sedangkan sharing banyak lagi dia punya pecahan. So, bab servicing ni bila Noni improve, bisnes Shaklee ni sangat mudah sebenarnya. Kalau dulu betul nak close satu item, dua item dari seorang customer pun susah. Dua item tu pun susah. Sebab apa? Mindset kita masa tu, hamai hang nak item ni sudah. Aku bagi yang tu sajalah. Dia tak ada dah. Orang kata apa? Macam rasa nak membantu customer tu untuk dapat efek yang best tu dia kurang. Sebab tak ada ilmu. Maksudnya dari segi master bagi tahu kan kita kurang benda tu. So bila master dah tahu, oh hang ni kurang bab ni bila customer mai hang bagi satu dua item saja. Sedangkan dia perlu ambil full set. Macam tu. Betul tak? Sebab mungkin dekat sini orang baru ke yang dah lama kan, selalunya customer yang mai close nak ESP sajalah, sedangkan bila kita tanya banyak dia punya masalah kesihatan dia. Betul tak? So kita boleh suggest dekat customer tu untuk mereka dapat Shaklee effect yang lagi best. Macam tu. That's why bila macam Noni improve dari segi share tentang, sebab Noni punya Shaklee effect yang mahal adalah Noni sendiri sleep fighter. So bila sendiri dah mengalami pengalaman tu kan, walaupun Noni bukan dari orang yang medical background tapi ada pengalaman tu. Itu dengan kita rasa kesan. So bila customer prospek yang datang, tak kena nak bagi oksigen saja. Dia punya passion for the home macam itu dulu. So lah ni mindset lebih kepada aku nak bagi hang full set, nak suggest dekat hang go dengan full set sebab nak dapat kesan juga, dapat efek yang best juga. Dan servicing ni nak belajar ilmu buat servis ni berbulan-bulan, makan term juga no master no. Berapa kali pergi mengadap master lah. Tak masuk otak. Master duk habang kata close, suggest bagi full set sebab kita nak tolong customer, bukan fokus dekat sales saja. Tak faham, tak apa nak faham. Tapi bila dah masuk dalam kepala otak, oh bila kita suggest dekat customer clear, customer faham kenapa kena ambil full set tu. Tak ada lah dia nak ambil oxynitric saja, lepas tu dia tak repeat dah. Sekarang Alhamdulillah hasil daripada improve dari segi servis customer tu, customer Noni walaupun dah ambil repeat, macam bulan lepas dia dah ambil full set kan, bulan ni dia repeat lagi full set lagi. Maksudnya customer kita yang sakit ni, yang memang memerlukan macam kita ni, bila dia dapat efek, dia akan repeat. So potential untuk jadi kita punya business partner juga. So bila makin lama dalam bisnes Shaklee ni rasa macam oh tak ada lah susah sangat. Faham tak? Dulu rasa ya Allah susahnya nak lepas bagi 11% pun dah customer mai semua kita bagi hak sikit-sikit je, lepas tu dia tak dapat efek, dia pun tak repeat. Jadi susah sangat rasa bisnes Shaklee ni. Tapi bila customer dah rasa efek, kita pun servis dia elok-elok, kita orang kata apa, sentiasa tanyalah dia punya progress, ada repetition dari situlah dari customer kita. So bab servis ni pun perlu sangat-sangat improve. Walaupun kita dah lama dalam bisnes Shaklee kan, tapi kalau kita konsisten tiap-tiap bulan, customer A ni main minta Herbalax, customer B main minta ESP, kita duk bagi hak tu je. Sedangkan masalah kesihatan dia tu banyak sangat, kita tak suggest, dia tak akan repeat dengan kita dah. Tengok-tengok hari dia repeat dengan orang lain, rugi. Lalu orang akan repeat dengan Master Rahimah lah. Dia lalu tiba jadi ahli bawah Master Rahimah. Okay, dari So, apa clear kah? Okay. Noni, dari segi sponsoring macam mana? Okay, bab sponsoring ni berat sikit lah. Dulu kalau Master suruh sponsor lah, dia rasa macam macam mana nak habang ni dekat customer kan. Sebab rasa macam tak apalah, aku jual harga ahli pun tak apa, janji ada customer. Mindset masa tu. Sedangkan peluang dia bila dia dah jadi ahli, dia bukan sekadar dah dapat full set tu, kita automatic register dia ahli kan. Lepas tu bila dia dah dapat efek, dia sharing,
kan, nanti dapat kumpul order, beli under ID dia pun dapat bonus yang banyak. Memang dalam bisnes Shaklee ni sangat win-win situation lah. So bila dah makin lama dulu kan nak habang kat hampa, sebulan nak sponsor seorang pun takut. Bayangkan sebulan ada 30 hari tu nak sponsor seorang pun takut. Lah ni bila dah improve makin okey ni, alhamdulillah lah dalam sebulan at least busuk-busuk pun ada 7 orang ni sponsor. Kira improve banyak lah dari segi sponsoring tu. Berbanding dulu dalam masa tempoh 5 tahun ilmu sponsoring tu pun tak ada kan. Orang mai beli tak apalah, masuk kat PUV aku saja. Sedangkan Shaklee banyak juga net personal bonus. Tu pun ilmu hak kena belajar juga. Macam tu. Banyak sebenarnya dalam bisnes Shaklee ni. Okey, tadi Noni share pasal dari segi improvement action yang Noni buat kan. So Ya. daripada improvement yang Noni share tu, apa hasil dia? Boleh tak share sikit hasil daripada improvement tu? Kita nak tengok beza dia kan. Ha. Okay. So hasil dari segi bonus ke macam mana? Bonus lah. Okay. Okay. So dari segi bonus, bila dah rank up supervisor, masa ni first time dapat apa dalam bisnes Shaklee, dia rasa macam ya Allah ruginya 5 tahun ni. Rugi sangat. Sebab Shaklee memang boleh pergi. Jadi masa ni pasal rank up, dia lama dah. Jadi macam aku belajar lagi macam mana aku nak improve, aku nak besarkan aku punya GUV untuk gain lagi banyak bonus tu. So macam aku boleh tengok dekat sini, hasil bonus Noni bila start konsisten bulan 12 tahun lepas, untuk 3 tahun punya perbezaan 2023, 2024 dengan 2025. Masa April 2023 tu dia di fase zone yang sangat selesa walaupun tak selesa mana. Tapi tak tiba kosong masa saya bonus ini pada April 2023. Maksudnya memang masa tu tak tarik master, mungkin tiba tak buat posting ikut dah lah. Lepas tu April 2024 satu puasa ke raya. Ni cukup ni lah bulan 2 dengan bulan puasa. Dia ada satu mindset di mana susah lah nak score kalau 2 bulan tu, takut. Bulan 2 sebab rasa macam tak banyak hari. Lepas tu bulan puasa dia jadi macam tak apalah. Tak larat puasa kan. Tapi bila bulan 4 kita ada aim kita nak pi Diwan. Nak Diwan memang fun juga. Lepas tu dah sampai improve kita punya kerja memang dari bonus minta dan apa angka CB. Alhamdulillah bulan 4 bulan 3 start bulan 3 dah merasa angka 2. Dah start angka 2000 lah. So insyaAllah bila dah duduk dalam circle, maksudnya kita dah duduk dalam fasa okey macam ni rupanya aku kena improve apa lagi kerja, memang boleh grow sebenarnya kita punya bonus tu. Sebab sebelum ni duk tengok orang lain je, leader-leader lain saja yang dapat bonus macam ni. Rasa macam aku ni boleh ke? Aku boleh ke dapat bonus macam ni? Tapi bila kita sendiri yang improve kerja kita, memang sebenarnya Shaklee sangat mudah. Sangat mudah. Sebenarnya Shaklee sangat mudah. Dia mau kepada kita punya attitude dan kita mau ke tak sajalah. Macam tu. Okey, dia saya baca balik semula apakah perubahan ataupun improvement yang Noni list down dekat sini kan. Memang you all cuba untuk fokus untuk improve yang ni. Okey. So dari segi sharing pun dia buat konten sampai dia jumpa sendiri niche dia. Sampai dia decide untuk dia nak buat niche apa. Macam tu kan. Okey. Okey, lepas tu rutin. Tentang rutin kerja bisnes ni. Noni boleh share sikit tak? Apa rutin bisnes yang Noni nampak dah sekarang ni berbanding sebelum ni? Okay. So kalau macam sekarang punya rutin bisnes, celik-celik mata tu memang bekerja lah.
Mindset memang ibu duduk kat rumah jaga anak apa-apa. Sebenarnya tengok ada dulu saya duduk dekat rumah lah. Faham? Bisnes ni aku rasa macam dan buat. Tak buat. Tapi macam sekarang, oh suara putih-putih ke? Line slow ke? Tu suara putih-putih kat atas saya Okey je. dah lagi? Ni okey sikit. Ni okey ya? Okey. Okey nah. Okey, so macam sekarang bila bangun pagi, sana Dah balik ulang dah. balik lepas tidur. Okay. Okay. So, macam Noni dulu, kan, sebab kita ni duduk kat rumah, macam Noni duduk kat rumah jaga anak kecil. So, bab bisnes ni, dia jadi macam kalau dan buat. Kalau tak dan, tak apalah. Hari tu aku santai, aku relax sikit lah. Tapi sekarang ni, kok mana apa jadi rutin bisnes ni, kena nombor satu lah. Nombor satu sebenarnya. Anak pun priority, family pun priority nombor satu. Tapi bila kita letak bisnes ni sebagai nombor satu juga, kita akan buat rutin bisnes tu dia tak boleh tinggal dah. Memang tak boleh tinggal. Dia tak ada dah fasa, hari ni aku tak larat lah. Hari ni tak apalah, aku balik kampung. Tak payahlah tengok telefon. Lah ni tak boleh balik kampung ke, apa kampung ke. Memang kena buat juga rutin bisnes tu. Macam tu. So macam yang untuk orang baru ataupun yang baru nak comeback semula, benda ni sangat penting. Rutin bisnes ni sangat penting. Maksudnya dia tak boleh ikut mood dah. Kalau kata nak grow dalam bisnes Shaklee, tak boleh ikut mood. Kalau ikut mood, kita memang akan duduk dekat tempat yang sama juga. Kita akan duduk dekat zon yang selesa tu juga. Tapi bila kita dah ada kita punya rutin, kita punya rutin ni maksudnya kita dah letak kita punya target. Faham tak? Kita dah aim dah, kita nak capai apa untuk bulan tu. So rutin tu memang tak boleh tinggal. So lama-lama bila kita dah terbiasa bab rutin ni kan, kita jadi dah disiplin lah. Maksudnya apa jadi pun, balik kampung ke, tak larat ke, akan post juga. WhatsApp status ke kan, TikTok ke, macam tu. Memang sangat Noni improve dari segi tu lah. Sangat disiplin dan juga hari-hari kalau boleh contact Master Rahimah. Memang duduk bawah ketiak dah apa jadi pun. Kalau dulu takut. Dia macam awal bulan sebab minta target, ujung bulan sebab tak cuba UV. Ada cari Master Rahimah sebab tu je. Lain dari tu dia tak cari. Macam lah ni cari. Tak kisah semua juga. Memang kena back to basic, kena rapat dengan upline. Sebab Noni sesuatu lah siti kelas, hasil tengok sendiri. Sangkut balik. Clear tak? Clear. Tadi sangkut. Ni okey. Okay. Okay. So macam Noni sendiri kan, Noni ambil pengajaran daripada master, leader sendiri punya attitude. Macam mana leader-leader miracle sendiri, even dah berjaya, dah dapat 5 angka, still cari mentor, still cari Master Rahimah. Betul tak? Even master-master lain pun sangat committed pergi ke kelas. Tambahlah kita yang SID biasa yang baru nak rank up ni, lagilah kena all out. Faham tak? So macam untuk yang baru nak buat bisnes kan, ataupun yang nak comeback ni, tolonglah. Apa yang Noni share ni based on pengalaman Noni sendiri. Benda ni improve sedikit demi sedikit, memang akan ada dia punya hasil tu. Ini bukan cakap kosong. Sebab Noni sendiri dah lama dalam bisnes Shaklee. Tapi hasil improve sikit-sikit, mau dengar, mau kena tarik telinga sikit-sikit tu, memang akan dia ada dia punya hasil tu. Dia jangan macam ni tau. Jangan ada perasaan aku dah buat, dah rasa macam aku follow je apa yang leader aku cakap. Faham tak? Tak payahlah fikir lah. Tak payahlah masuk kelas. Jangan ada mindset macam tu. Sebab kita punya leader, dia pun nampak potensi kita. Dia pun tahu macam mana nak guide kita untuk grow lebih tu. Sebab kalau dia pun tak nampak potensi kat kita, biar tinggal pi sajalah.
So untung siapa yang leader yang still duk tarik, duk minta lagi target. Maksudnya dia pun nampak potensi dekat diri kita, cuma kita kena ubah attitude. Jangan letak mindset aku buat bisnes ni sebab leader. Sebab leader minta target kat aku kena buat. Bukan. Sebab target tu untuk kita sendiri achieve. Leader tahu apa yang kita nak achieve so that dia boleh tolong. Jangan ada mindset macam tu dekat leader. Itulah back to basic. Memang kena rapat dengan leader. Clear ke? Okey. Okey, clear, clear. Ha. Okey, kalau you all ada soalan, saya nak minta you all tanya dekat ruangan komen. So nanti saya boleh baca soalan, Noni boleh jawab. Apa tanya dekat ruangan komen mungkin you all nak tahu, nak korek rahsia apa ke, nak tanya apa lagi daripada Noni ke, boleh tanya kat ruangan komen. Nanti saya baca soalan. Okey? So kita ada masa sikit lagi saja ni. Kita masih sikit saja masa lagi. So masa yang ada ni, boleh tanya dekat komen. Mungkin you all nak tahu lagi kan, tanya kat komen nanti saya bacakan. Okey, so kita Doni dah share tadi apa improvement yang dia buat dan juga ini hasil daripada improvement yang dia buat sedikit demi sedikit. Okey, masa Fatihah tanya, nak tanya macam mana konten-konten TikTok Noni yang boleh blow tu tentang konten TikTok. Okay, so macam konten TikTok kan sebelum ni ada masa pergi ke kelas kan ada share masa tu kan TikTok tengah grow kan. Lepas tu duk buat juga konten tapi tak jumpa niche lagi. Maksudnya Noni follow je. Noni tak ada kekuatan sendiri lah. Maksudnya shaking effect tu mana ada sikit-sikit tu follow saja. Maksudnya buat tu sekadar buat sahaja dekat TikTok ni. Tapi bila Noni buat dekat TikTok, Noni buat live tak dapat lead. Buat juga live. Sampailah Noni decide untuk buat konten dekat TikTok. Noni pusing balik cerita hanya pasal slip disc sahaja. Tak ada dah pasal siap cantik ke, siap kurus ke, siap mengandung ke, tak cerita dah. Noni memang fokus cerita pasal slip disc sahaja. So bila duk cerita pasal slip disc, masa tu engagement pun taklah, view pun taklah banyak. Sampailah satu TikTok tu, satu konten TikTok Noni tu, dia hit FYP. Maksudnya TikTok dah bawa. Padahal konten tu sangatlah simple. Budak sekolah rendah pun boleh buat konten macam tu. Tapi FYP, hit FYP. So Alhamdulillah daripada konten tu prospek customer start tekan link. Dari tekan link tu lah Noni cari Master Rahimah. Macam mana aku nak service customer, nak consult bagi close juga ni. Dulu Noni kalau customer blue tick ke customer sin je, dia tak pergi tanya dah. Tapi lepas belajar dengan Master Rahimah, dia adalah dia punya cara. Maksudnya customer yang gini-gini kita pergi tanya balik. At least walaupun tak close satu set, close 3 item pun okey sangat dah lah. Betul tak? So kalau kata sehari 2 hari, sehari dapat 3 orang pun dah okey, boleh close 150 UV. Macam tu. So Noni start balik lah buat saja konten slip disc. Awal-awal tu dia ceralik sikit. Sebab kan konten FYP, ramai orang tekan link, dia ceralik sikit. Tak ada nak orang kata apa, nak konsisten buat dekat TikTok kan. Lepas tu Master Rahimah Bahasan kot dia kata apa jadi pun kena kot buat dekat TikTok. Sehari sekali pun jadi. Sebab apa live dah tak buat dah. Orang duk tekan link dari konten kan. So Noni pun keep buat apa semua. Alhamdulillah sampai sekarang memang dia ibarat macam mana kita menuai, dapat hasil daripada kita menuai tu saja. Memang orang tekan link Alhamdulillah tiap-tiap hari. Macam sebelum nak live tadi pun duk konsert 5 orang customer yang tekan link. Dia pun student. Yang ada orang tanya apa tadi. Apa Ustaz nak baca komen. Okey, soalan dari Putri Zayati. Macam mana Noni handle bisnes dengan ada anak kecil? Buat konten berapa banyak sehari? Buat live berapa kali sehari masa start buat konten tu? Okey. Sebab handle anak kecil ni,
Macam Noni anak cerdik sikit lah. Ah, dia sampai dah. Ya, ya. Sekejap. Ah, dia tiga, maksud 4 tahun ni kan, cerdik sikit ni. Noni pun memang boleh boleh fokus lah buat konten tu dekat dalam TikTok. Tak boleh buat TikTok. Okay, so macam tak ulang lagi sekali. Minta maaf, hilang fokus. Okay, so macam Noni handle anak kecil sebenarnya bukanlah benda yang mudah. Tapi macam Noni cakap, basic tadilah. Kalau nak, sendiri yang akan paksa, sendiri yang akan belajar untuk arrange masa untuk anak, untuk bisnes. Memang boleh sebenarnya. Kalau kata kita duk fikir, tak ada anak kecil tak boleh nak grow lagi lah bisnes tu sebab kita sendiri yang rasa macam tu. Tapi bila once kita dah decide ada anak kecil ke, lagu mana cara ke, memang kita decide kita yang akan buat. Macam tu. So untuk konten ni, minimum lah Noni buat sehari sekali lah. Sekali, 2 kali macam tu. Tu pun Master Rahimah puas pula telinga lah suruh konsisten buat dekat TikTok sebab kadang tak menang tangan kan sebab orang tekan link lah. Tapi cuba untuk buat juga konten tu at least busuk-busuk pun sehari sekali lah. Macam tu. Apa nama TikTok? Nak tengok link sat lagi kita share. Apa dia Master? Nuraini Nur Baby Aini, Rahman ha, at Sleep This. Nur Aini at Fitbis. Okey, Ha. soalan ni. Umira Noni banyak Syamsul. fokus Noni banyak fokus customer offline juga ke sebelum rate up supervisor dulu. Maksudnya dekat group taman buat page ada simpan stok ke. Tak. Memang Noni 100% online. Sebelum nak rate up supervisor tu memang banyak dari customer online. Lepas tu Noni ada seorang permata di mana dia pun dapat Shakely effect yang best. So daripada dia punya sharing, dia share dekat WhatsApp status apa semua. Kawan-kawan dia pun order, dari situlah. Maksudnya Noni masa tu, walaupun anak team Noni taklah jadi leader lagi. Tapi daripada customer tu sendiri yang repeat, yang dapat Shakely effect yang best, dia start berkongsi. Macam anak team Noni tu pun lepas 14% juga. Macam tu. Maksudnya dari customer saja kita boleh dapat 14%. Bukan dari orang tu pun macam betul-betul nak buat bisnes lagi pun. So dari grup taman ke page tak ada. Memang Noni 100% dari TikTok lah masa tu. Dari FB pun tak ada. Simpan stok pun tak ada. memang customer mai baru Noni settle order. Memang tak ada buat stok apa-apa lah. Macam tu. Okey, ada soalan lagi? Dia tanya dekat ruangan komen. So sementara tu kan, sementara tu Noni dah share tadi apa improvement yang dia buat dan daripada improvement tu apa hasil yang dia dapat dari segi bonus dia, dari segi dia punya confidence level dia. Dah boleh nampak kan kalau dulu kan nak suruh bercakap ni tak tak nak ni, nak cakap dengan saya pun kadang-kadang jenuh tau. Sekarang ni dia cakap pun tak berhenti. Okey, nak cakap tak berhenti. Okay, so Miss, apa yang kita buat tu, itu sebenarnya meningkatkan kita punya kualiti kerja dalam bisnes kita. Betul. Okay, so Noni share sikit. Sementara kita nak end dah ni, dalam beberapa minit lagi ni, Noni Hmm. share sikit apa tips konsisten dan penambahbaikan yang daripada Noni untuk semua. Noni, kau boleh share yang last slide tu tak? Okay, ni. Okay. So, Noni punya tips lah untuk nak konsisten dan juga penambahbaikan dalam kita punya bisnes Shakely ni. Yang paling-paling Noni belajar banyak benda. Bab yang first kali terima kritikan secara terbuka. Maksudnya, kalau kata leader, upline mentor kita, tegur kita, bukan sebab dia marah, dia tak suka kat kita. Sebab dia rasa sayang sangat. Sayang sangat potensi tu ada tapi tak mau buat sungguh-sungguh. Tak mau buat betul-betul. So bila kata
orang kata apa, kita terima kritikan tu secara positif. Bukan kata kritikan tu kalau kata leader cakap macam tu, dah lah dia tak score kat aku tak boleh grow tak. Kita ambil secara side yang positif untuk kita improve lah kita punya diri macam tu. Lepas tu macam Nuni sebenarnya memang banyak belajar daripada mentor leader yang dah berjaya sebab macam dulu Noni buat bisnes Shakely ni more kepada rasa macam buat untuk upline pun ada, faham tak? Apa biasa tak ada perasaan macam tu? Tak tahu ke kod Noni saja ke, faham tak? Dia rasa macam apa buat ni sebab terpaksa je, faham tak? Sedangkan kita belajar daripada mentor pun semua ni, kita lagi untung sebab mereka dah melalui fasa journey up and down tu in order nak rank up sampai ke master coordinator dekat bilik kot kita. So bila Noni tengok masa pi kelas kan macam mana um, master-master lah, especially master-master yang sangat committed pi kelas walaupun dah berjaya macam Master Fareha apa semua kan. Noni dulu takut juga, saya juga dengan Master Fareha. Hebat sangat orangnya kan. So bila dah pi kelas kata sangat humble. Dia bukannya nak makan orang pun. Faham tak? Master-master kan. Jangan takut dengan mereka. Sebab kita nak belajar cara untuk kita nak grow lebih lebih baik lah. Macam tu. Lepas tu, orang kata apa, kita buat reflection lah. Maksudnya sebelum ni, macam mana ni share lah. Awal-awal bulan, awal-awal bulan, hujung-hujung bulan, baru nak cari mentor. Baru rasa macam nak lihat bonus lah kononnya kan. Tapi macam sekarang ni improve. Ni punya ni closing bukan hujung bulan. Closing kalau boleh hari-hari. Sebab tu kalau hari-hari tak senang duduk dah. Dulu tak faham tau. Ampun ni macam mana apa closing hujung bulan nampak santai je kan. Relax je kan. Ni baru faham. Maksudnya awal-awal bulan tu kita dah panas dah. Kita dah tak tentu arah dah kalau tak capai target kan. So kena ada update lah, update dekat mentor, kita punya progress macam mana. Jangan takut. Ni kalau kita tak capai target, lepas tu kita tinggal. Mentor tanya pun kita tak jawab, kita punya UV dah dekat mana. Macam tu. So kena upgrade lah benda tu. Lepas tu yang last kali kita tetapkanlah matlamat kecil untuk yang kita nak tambah baik. Maksudnya yang benda kecil yang contohnya kita nak pi balik duduk bawah ketiak kita punya mentor, leader, nak pi cari balik mereka. Benda-benda kecil tu kalau improve memang sangat lain lah hampa punya hasil yang hampa akan dapat. Macam tu. Okey. Okay ke? Ada lagi soalan? Okey. Ada lagi tak soalan? Ada lagi soalan? Sebenarnya daripada apa yang Noni share kan, sebenarnya bisnes Shakely ni dia bukan tentang siapa terror kan, bukan tentang siapa terror, siapa pandai. Kita nak buat sharing kita tu pun kan, nak buat marketing kita tu pun bukan tunggu marketing yang buat marketing bombastik ke apa pun. Dia semuanya bisnes Shakely ni kan, kita kena buat daripada hati. Rajin tu betul. Dia bukan tunggu kita terror tau. Kalau terror pun tak rajin, tak ada po. Lepas tu buat buat dalam keadaan rajin dan juga hati yang apa? Hati yang Tenang. hati yang tak serabut, tak marah orang, tak geram kat situ, tak geram kat sini. Dan jangan takut dengan mentor-mentor anda. Kenal-kenal pasti dulu. Siapa mentor anda? Sebab kadang-kadang setengah orang dia keliru antara mentor dan juga upline. Okey. Tengok siapa mentor anda. Kenal pasti siapa mentor, tolong rapat dengan mentor anda. Okey, sebab daripada orang-orang ni yang akan membantu kita. Sebab lagi hampa banyak rapat dengan mentor, hampa banyak cerita kan. Bila hampa banyak cerita, hampa akan cerita. Master, customer ni kan gini, 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 gini. So kat situ kita boleh bedah. Oh, hang lacking kat sini. Master, saya dah pergi dah buat dekat dia ni. Dia blue tick. Downline selalu cakap macam tu kan. Dia salahkan customer dia blue tick. Rupa-rupanya cakap, dia
blue tick, cuba screenshot nak tengok hang tulis apa. Tengok dia tulis. Cakap kat dia. Kalau hang tulis macam ni, kalau hang bagi kat saya pun saya blue tick. Dia rasa dia buat betul. Kadang-kadang downline dia rasa macam tu. Dia buat dah. Tapi dia kata, saya punya customer tu blue tick lah master. Oh, bila tengok ayat dia, wui, ayat hang memang bagi blue tick dia ni tak boleh nak respon dah. So mungkin so kat situ boleh belajar. Oh, buat ayat macam ni. Sebab business cycle ni dia tak ada modul. Maksudnya modul. Nak pergi customer ni, pakai ayat ni. Dia berseni. Dia seni. Cycle ni untuk servis ni dia seni. So seni ni kita kena kita kena belajar dulu. Lepas tu kita ikut kepada kesenian kita. Kita dapat dah, oh master buat seni, oh master ajak sini. Okey, aku apply yang ni, ikut customer aku boleh guna seni aku begini. Ah, faham tak? Faham tak? Dapat tak? Dapat tak? Okey. So saya harapkan daripada kelas ni kan you all dapat sesuatu untuk memperkemaskan lagi. Memperkemaskan lagi. Lepas tu nak memperbaharui kita punya step-step dalam rutin-rutin bisnes kita, kerja-kerja bisnes kita, especially 3S tu. Sebab kita bisnes yang 3S tu lah kita pegang sampai bila-bila. Apa jadi pun 3S tu. Okey? Sebab kejayaan semua orang nak berjaya. Kejayaan ni dia bukan destinasi, dia sebuah perjalanan. Kalau destinasi ni kita berhenti kat situ je kan. Tapi perjalanan ni sebuah destinasi. Dan juga kejayaan sebenar adalah kejayaan yang kita boleh ulang-ulang-ulang kejayaan tu. Kalau jatuh tak apa, ulang lagi. Sebab bisnes saya ni macam ni. Buat jadi, buat lagi. Kalau buat tak jadi pun buat lagi. Dah buat lagi. Buat aja. Okey, buat je. Buat dan improve. Yang tu paling penting. Buat tu bagus dah. Tapi improvement dia akan bagi lagi banyak impact yang kita boleh dapat ekstra tu. Okey? Okey. So kejayaan kita juga datang daripada hasil kita belajar dari kesalahan yang kita buat sebelum ni. Noni pun share kan. Oh, dia cerita balik kesalahan dia sebelum ni macam mana dia nampak. Dulu dia banyak sidai saya. Dia banyak sidai saya. Hampir hari closing pun sidai. Kita ni tu, Noni hang closing dah ke? Dia sidai saya. So dia sikit attitude kan. Bila kita perbetul baru kita nampak. Oi, aku dulu macam tu. Sekarang Alhamdulillah dah okey. Sekarang ni apa saja dia katanya. Okey. So, kita kena kita lagi satu jangan ulang. Dan kita kena sedar lah supaya kita tak ulang kesalahan tu. Sebab kita nak grow kan. Dan lagi satu kita nak ke depan ni kita akan bakal hadapi banyak lagi kesalahan-kesalahan baru yang lain. Sebab tu saya ulang sekali lagi, kita kena sedar supaya kita keluar dari kesalahan yang sama. InsyaAllah kita keluar sikit pun, bukan nak kena keluar jauh, keluar sikit-sikit, buat sikit-sikit, dalam 1% pun kita akan nampak banyak sangat improvement yang kita buat, yang kita dapat. Okay? So, kita minta sikit penutup daripada Noni untuk kelas malam ni. So, hasil sharing malam ni lah kan. Ni harap semua dapat sesuatu, especially yang baru nak comeback ataupun yang orang tu pun nak rank up lah kan. Tapi ayat yang Noni selalu pegang, kita ni buat business Shakti, jangan berpegang atas usaha kita sendiri. Usaha, tapi bab rezeki kita jangan fikir sangat. Kalau kita fikir bab rezeki, selalunya yang tu yang akan buat kita ke laut. Selalu yang akan buat kita tak boleh nak terima rejection. Sebab kita macam argue dengan rezeki tu. Pasal apa aku tak close order dengan dia apa semua. Tapi kita fokus untuk improve kita punya kerja. Yang tu yang paling penting. Sebab rezeki tu bukan di tangan kita. Allah yang nak atur rezeki tu macam mana kat kita. So bahagian kita hanya usaha sahaja. All out improve usaha sahaja. Okay. So Noni rasa yang tu cukup sharing Noni. Ada sedikit lah. Noni nak share sebab kelas dengan Master Farihah ada mention bab nak jemput rezeki kena banyak solat taubat, istighfar apa semua. Noni improve juga perkara-perkara itu, bab-bab kerohanian tu. Lepas tu nak share juga tips yang Noni rasa mungkin membantu sebab Noni pun rasa benda tu
boleh share lah dengan hampa. Uh, Noni pun taklah pandai tapi nak share jugalah kot, membantu kan. So last sujud boleh amalkan Sayyidul Istighfar dan juga doa Nabi Musa. Yang tu bagi Noni sepanjang Noni bawa dia sangat powerful. So harapnya dengan perkongsian tu mungkin dapat membantu yang dekat dalam ni lah. Sebab kita betul dalam bisnes Shakely ni kita hanya berusaha tapi rezeki tu Allah yang nak bagi. So bab tu Noni improve dan Noni amalkan, memang rasa dia punya rezeki tu datang dekat kita. So Noni share dengan hampa, boleh amalkan. Last sujud kita amalkan Sayyidul Istighfar dan juga doa Nabi Musa. Nah, Thank you. Terima kasih banyak-banyak Noni dan juga terima kasih untuk semua yang stay sampai habis malam ni. Okey, kita dah habis dah sesi malam ni insya-Allah. Saya harapkan untuk semua malam ni doakan Noni untuk cycle bulan ni nak. Cycle tahun ni. Doakan dia nak fight ke senior supervisor dan ke bonus untuk cycle 2025 ni, okey. So saya doakan juga untuk semua malam ni, semuanya cycle 2025 ni kita keep on consistent dan improvement untuk grow, okay? Okay, okay. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semua. Semua